Minum. Hello? Ya, aku nak Okey. Lagi 5 minit aku sampai, okey? Okey, bye. Farid, engkau ni bila nak sampai, ha? Aku 10 minit lagi aku sampai. 10 minit Sabar sekejap Engkau ni tak biar on the way daripada tadi. Itulah dialog kau. Sudahlah kau. buatlah hari ni setiap tahun macam ni, Lia. Baru meriah. Tak payahlah. Kalau aku buat, ni pun berapa kerat je yang datang. Apa kata kalau kau yang buat setiap tahun, okey? Adik akak ni nak cari jodoh ke kat majlis tu? Cari jodoh? Tengoklah kalau jumpa, Alhamdulillah. Amin, Alhamdulillah. Mana tahu jumpa kan? Alah, ramai yang nak dekat adik. Adik tu yang milih sangat. Mirul, kau dengar sini. Aku ni bukan jenis lelaki yang memilih. Tapi kalau perempuan duk tegir-tegir dekat aku rimas tau, aku tak suka. Aku kalau nak cari perempuan yang biar aku yang kejar dia. Itu baru bagus dan best. Alah, Kak. Adik nak adik sendiri yang jatuh cinta dengan orang tu. Tak adalah orang tu yang over-over. Itu prinsip cinta adik. Kalau nak harap macam tu, entah bila jodoh tu nak sampai, dik. InsyaAllah ada jodoh tu. Weh, okeylah aku nak drive je. Nanti apa-apa aku call kau Waalaikumsalam. Apa hal lah ni? Aku. Tepilah sikit, orang tengah tengok ni. Orang tengah usah ni. Macam aku kenal dia suara. Awak Usha siapa? Kawan. Siapa? Oh, Jaki. Usha saya pun Jaki. Bukan kawan. Siapa? Cawan. Apa telefon awak? Ada telefon awak. Apa ni? Betul lah Farid. Apa kau nak Faridah ke? Hello? Apa? Pancit? Apa pula pancit? Pancit kenapa pula? Aku ni dah pancit. Masak untuk kau pun tak datang. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan. Sorry. Kenalkan, adik I, Fazira. Dia orang ni semua perempuan lah. Semua best. Ini aku. Kau pergi ambil makanan dulu. Ambil makan dulu. Orang lain dah ambil dah. Pergi ambil kan? Ambil ayam. Best tu, sedap tu. Matamu melemahkan. Oh, mungkin Ni dia kenapa ni? Bendong tersenyum sendiri ni. Farid, rasanya kawan kau yang bernama Am tu anaknya dah 3 kan? Habis kau ni bila lagi? Tak kahwin-kahwin ni kenapa? Sampai bila nak membujang ni? Nantilah, Ma. Belum ada yang sesuai lagi. Bukan tak ada yang sesuai. Mustahil. Atas dunia ni ramai perempuan. Ada ke tak ada yang sesuai. Kau tu memilih sangat. Farid bukan memilih, Ayah. Tapi Farid busy dengan kafe. Ayah juga yang suruh Farid urus kan? Tak ada masa Farid nak cari cinta. Amboi. Tak ada masa nak cari cinta.